Katijah aku. Cantik, comel dan molek ni. Ini kalau aku dapat racing malam ni, memang aku pegang title king kat kampung ni. Oi kodok. Meh lah sini. Apa yang kau sayang sangat dengan motor kau tu? Meh sini lepak. Mana boleh daripada aku lepak dengan kau, tapi aku lepak dengan Katijah ni lah. Lagi bagus lah. Dapat dengan korang ni bukan ada duit pun. Woi, Cikaru. Boiklah Ku tak cinta padamu semakin ku rela. Kaulah satu di dunia. Kau tengok. Sekali panggil terus bayi. Kelantan style kada. Aku paling pantang kalau ada jantan yang mulut tak ada insurans. Tah, siapa yang mulut longkang tadi? Ha? Longkang apa sayangku? Oh, lo. Ini kalau macam lu, elok gua cuci mulut lu guna berus jamban. Daripada cuci mulut, baik cuci muka. Berus muka tahu tak? Kita orang ni lelaki yang jenis tak sentuh perempuan tau. Tapi kalau nak bagi makan asap kita boleh je. Asap. Ini aku suka ni. Wah, renjek sikit. Tadi aku dengar apa? Asap. Ha? Kau nak game ke? Kalau nak game, sini aku tunjuk kau siapa yang makan asap. Sibuk ajak orang game. Muka macam ni lah yang paling senang kena game. Sekarang ni kau jangan bising-bising. Jom kita buka game sekarang macam. Setuju ke tak setuju? Cantik kat motor ni. Boleh buat jual spare part ni. Weh, layan ni. Ada orang call. Halo, ada orang nak buka game dengan aku. Sana. On. Okay, on. Budak aku cakap on. Pemain aku cakap on. Let's go. Luncu foto aku. Weh, tak kejar. Sumpah. Aduh, tu lah. Lagak sangat. Jom kita gelakkan member makan asap. Katijahku. Siapa penjamu tu? Itu orang tua-tua cakap. Jangan suka-suka sangat. Kan dah menangis. Mana asap lu dah? Kesian lah. Cakap sikit. Korang beli je lah dua ni. Ambil ni. Benda ni bagus untuk muka korang sekali. Boleh dapat RZ sekali. Combo-combo ni korang boleh dapat free RZ weh. Belilah Dapatlah RZ balik kita orang at least. Tak rugi. Kesian. Tak sampai 100 pun. Terima kasih weh. Kalau tidak, aku tak dapat Katijah aku balik. Aku nak sebiji macam Katijah aku. Ada tak? InsyaAllah ada. Rezeki aku doakan. Gulak weh. Dah jom lah. Terima kasih.